Siti, Eka, mana pergi dari tadi dia ni? Oh ini kerja kau main handphone. Bawa sini handphone tu. Sorry, madam. Bawa sini handphone tu. Sorry, madam. Majikan-majikan, kali ni saya nak kongsi tips sikit macam mana cara nak kawal penggunaan handphone di kalangan pembantu rumah. Yang pertama, buat jadual penggunaan handphone untuk pembantu rumah anda. Sebagai contoh, boleh gunakan handphone pada hari apa, daripada pukul berapa sehingga pukul berapa. Pastikan pembantu rumah mempunyai hanya satu handphone saja. Bukannya ada dua handphone di mana dia simpan secara sembunyi. Sebenarnya kalau sembunyi-sembunyi guna handphone ni sebenarnya satu petanda yang tak bagus. Seboleh-bolehnya kalau majikan mampu, majikan sendiri yang menyediakan handphone dan SIM card Malaysia diregister atas nama majikan dan diserahkan kepada pembantu rumah. Okay, so in case you all memerlukan pembantu rumah, boleh hubungi saya.